tembok besar China atau Wanli Changcheng ialah salah satu binaan manusia paling terkenal dan terbesar di dunia. Ia terdiri lebih dari 6,400 km panjang dan dibina selama berabad-abad oleh beberapa dinasti China. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi China daripada serangan puak nomad dari utara seperti Mongol dan Turki, serta untuk mengawal laluan perdagangan penting iaitu laluan sutera. Mengikut sejarah rasmi, pembinaan tembok besar bermula sejak zaman negara-negara berperang sekitar abad ke-7 hingga ke-5 sebelum Masihi. Namun begitu, wujud satu teori alternatif yang dikenali sebagai Empire Tartari. Menurut teori ini, mereka percaya struktur hebat ini bukan dibina oleh dinasti China tetapi oleh Empire Tartaria Purba. Ini kerana penyokong teori ini melihat beberapa perkara pelik dalam pembinaannya. Contohnya, banyak lubang panah pada tembok ini menghadap ke arah dalam wilayah China, bukannya keluar. Jadi dalam video kali ini, kita akan kaji teori alternatif ini dan lihat satu sudut pandangan yang berbeza tentang siapa sebenarnya yang membina tembok besar China ini. Teruskan menonton. Sejarah rasmi pembinaan tembok besar China telah lama dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan besar dalam peradaban China purba, khususnya dinasti Qin dan Ming. Berdasarkan bukti arkeologi dan catatan sejarah dari China, pembinaan tembok besar ini dilakukan sebagai langkah pertahanan untuk melindungi wilayah daripada serangan puak nomad dari utara. Fakta ini sebenarnya telah diterima oleh kebanyakan sejarawan. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, muncul satu pandangan alternatif yang semakin menarik perhatian, iaitu teori Tartaria. Teori Tartaria atau Empire Tartaria telah mengangkat idea bahawa satu tamadun besar, maju dan berorganisasi yang dikenali sebagai Tartaria pernah wujud di kawasan Asia Tengah, utara China, Mongolia dan Siberia. Menurut naratif ini, tamadun tersebut bukan saja dikatakan memiliki kemampuan membina struktur berskala besar, malah dipercayai mempunyai sistem sosial dan teknologi tenaga yang lebih maju daripada apa yang diakui dalam sejarah moden. Lakaran peta lama dari Eropah, terutama dari abad ke-16 hingga ke-19, banyak mencatatkan kewujudan wilayah bernama Tartary, iaitu kawasan luas yang tidak dinamakan sebagai China tetapi memiliki identiti tersendiri. Apa yang menarik, selepas abad ke-19, nama Tartaria semakin jarang didengari atau muncul dalam peta dan dokumen sejarah. Keadaan ini membuatkan sesetengah pihak berpendapat bahawa mungkin wujud satu empayar besar yang pernah direkodkan tetapi secara perlahan-lahan telah dipadam atau dilupakan dalam sejarah arus perdana. Disebabkan itu, ia menjadi titik tolak kepada komuniti teori alternatif ini untuk menyemak semula naratif sejarah, bukannya untuk menolak secara mutlak tetapi untuk mencabar konsistensi maklumat yang ada. Apabila tembok besar China dikaitkan dengan teori ini, muncul pelbagai persoalan baharu. Antaranya ialah persoalan tentang orientasi seni bina dan struktur pertahanannya. Di beberapa tempat pada tembok besar ini, terdapat lubang-lubang yang biasanya digunakan untuk memanah musuh. Namun, yang menghairankan, kebanyakannya menghadap ke arah selatan, iaitu ke dalam China dan bukannya ke arah luar seperti yang kita jangka untuk tujuan pertahanan. Jika tembok ini benar-benar dibina sebagai pelindung daripada serangan dari utara, maka dengan logiknya, arah lubang ini perlu diarahkan keluar. Kejanggalan inilah yang menjadi asas kepada persoalan, adakah fungsi asal tembok ini telah disalah tafsir atau telah disunting dalam sejarah yang diwarisi? Apa yang turut menimbulkan persoalan yang menarik ialah catatan daripada Marco Polo, iaitu seorang pengembara terkenal dari Venice yang dikatakan telah mengembara ke China selama lebih 20 tahun pada abad ke-13. Dalam rekod penulisannya yang sangat terperinci tentang budaya, sistem pemerintahan, bandar-bandar utama dan kehidupan masyarakat di China, beliau tidak secara jelas menyebut tentang kewujudan tembok besar China. Ketiadaan sebarang rujukan terhadap struktur berskala besar seperti itu telah menimbulkan tanda tanya dalam kalangan penyokong teori alternatif sama ada tembok tersebut belum wujud dalam bentuk yang kita kenal hari ini atau kemungkinan merupakan binaan dari era yang berbeza. Selain dari itu, komuniti teori Tartaria turut menilai bahawa tembok besar mungkin berfungsi bukan semata-mata sebagai benteng ketenteraan tetapi sebagai struktur kawalan sempadan, zon perdagangan atau sistem pengasingan wilayah dalam empayar purba yang lebih luas. Ini turut diperkuatkan oleh pemerhatian terhadap lokasi tembok yang kadangkala tidak selari dengan sempadan semula jadi seperti gunung atau sungai. Sebaliknya, laluan tembok ini kelihatan seolah-olah memisahkan kawasan tertentu mengikut corak sosial atau geografi
yang sukar dijelaskan melalui fungsi pertahanan semata-mata. Dari sini, muncul pula sudut pandang yang melihat tembok besar ini bukan sekadar binaan fizikal tetapi sebagai petunjuk kepada struktur dan maksud yang lebih mendalam. Bagi penyokong teori ini, reka bentuk dan susun atur tembok ini menyimpan mesej tertentu yang hanya dapat difahami jika dilihat di luar kerangka sejarah rasmi. Selain daripada latar naratif dan tafsiran sejarah, penyokong teori Tartaria banyak menekankan pada bukti visual dan susun atur geografi tembok besar sebagai pemangkin utama teori ini. Antara perkara yang menarik perhatian ialah perbezaan ketara antara reka bentuk bahagian dalam dan luar tembok. Di dalam beberapa rakaman drone dan dokumentasi lapangan, bahagian dinding yang menghadap utara seringkali dibina lebih landai dan senang dilalui, manakala bahagian selatan yang menghadap ke dalam China pula dibina lebih tinggi dan sukar dipanjat. Ciri-ciri ini mencabar logik struktur pertahanan konvensional dan menimbulkan spekulasi bahawa tembok ini mungkin bertujuan untuk menahan pergerakan dari dalam, bukan dari luar. Bentuk laluan tembok yang sering berpusing dan berliku juga menjadi tanda tanya. Ia tidak mengikuti sepenuhnya garis sempadan geografi semula jadi, seperti sungai utama atau puncak bukit yang biasa digunakan dalam pertahanan purba. Sebaliknya, terdapat bahagian tembok yang seolah-olah disengajakan untuk memagari kawasan tertentu, di mana ini menimbulkan tafsiran bahawa tembok ini dibina untuk fungsi yang lebih kompleks. Dalam aspek lakaran peta pula, lakaran lama seperti yang dihasilkan oleh kartografer Eropah abad ke-17 menunjukkan wilayah Tartari yang sangat luas, lengkap dengan sempadan dan nama geografi tersendiri seperti Chinese Tartary, Independent Tartary dan sebagainya. Apabila kawasan dalam peta-peta lama Tartari dibandingkan dengan lokasi tembok besar hari ini, kita dapat lihat ada kawasan yang bertindih iaitu berada dalam kedua-dua peta, yang mana ini menimbulkan persoalan sama ada tembok ini dibina dalam wilayah Tartaria pada ketika itu. Bagi penyokong teori, ianya bukan satu kebetulan tetapi bukti visual bahawa struktur tembok mungkin berkait dengan satu sistem sempadan atau wilayah pentadbiran empayar purba yang kini telah hilang dari cerita sejarah. Satu lagi hujah yang sering dibawa ialah tentang bahagian-bahagian tembok besar yang tidak direkodkan secara meluas, terutamanya di bahagian yang lebih terpencil atau yang kini ditelan alam. Bahagian-bahagian ini tidak dipelihara seperti kawasan pelancongan utama, malah ada yang tidak ditandakan dalam peta pelancongan rasmi. Ini menimbulkan teori bahawa mungkin terdapat struktur asal yang lebih besar dan lebih luas yang tidak lagi dikenali sebagai sebahagian daripada tembok besar, tetapi merupakan sambungan kepada rangkaian pertahanan purba yang lebih kompleks dan mungkin sekali berkait langsung dengan kawasan yang dahulu dipanggil Tartaria. Apa yang membuatkan hujah ini terus mendapat perhatian ialah kerana bukti seperti reka bentuk, arah binaan dan lokasi tembok boleh dilihat sendiri oleh orang ramai dan dinilai tanpa bergantung sepenuhnya kepada dokumen sejarah. Walaupun ia tidak cukup untuk membuktikan kewujudan Empayar Tartaria secara mutlak, tetapi ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada penilaian semula terhadap sesuatu yang selama ini dianggap telah lengkap dan dimuktamadkan dalam sejarah. Dalam dunia kajian bebas, melihat semula sejarah melalui gambar, bentuk binaan dan lokasi geografi menjadi salah satu cara untuk mencetuskan pandangan alternatif yang kini semakin ramai mula beri perhatian. Gabungan antara persoalan sejarah, kekaburan peta lama, kejanggalan seni bina dan pola geografi yang tidak konvensional akan memberi nafas baharu kepada perdebatan tentang siapa sebenarnya yang membina tembok besar China. Walaupun tidak semua dakwaan ini disokong dengan bukti yang kukuh, keunikan sudut pandang yang dibawa oleh teori Tartaria tetap menarik perhatian, apatah lagi apabila ia disertakan dengan peta lama, visual struktur yang luar biasa dan persoalan-persoalan yang mencabar naratif sedia ada. Namun, sejauh mana kebenaran mengenai teori ini? Adakah sejarah yang kita pelajari selama ini wajar dipersoalkan, atau adakah teori ini sendiri yang perlu diuji secara lebih kritikal dan terbuka? Dalam episod seterusnya, kita akan lihat bagaimana ahli sejarah dan pengkaji arkeologi menjawab satu demi satu persoalan yang dibangkitkan berdasarkan kajian, bukti dan logik yang telah lama dibina dalam dunia akademik.